Hai, saya ada dengar berita tentang sidang kemuncak ASEAN GCC China. Apa tu? Oh, GCC tu dalam bahasa Melayu ialah Majlis Kerjasama Negara-Negara Arab Teluk. Ada Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Kuwait, Bahrain dan Oman. Oh, jadi ada 6 negara je? Untuk GCC je. Tapi kalau kita bercakap tentang seluruh Timur Tengah, ada lebih banyak negara seperti Iraq, Iran, Jordan, Lebanon, Syria, Yaman dan Palestin. Mesir pun selalu je masuk sekali walaupun sebenarnya banyak terletak ke Afrika Utara. Wah, banyaknya negara. Jadi kenapa China nak jumpa dengan mereka? Sebenarnya, China ni kawan bisnes yang besar sangat. Diorang beli banyak minyak dan gas dari Timur Tengah. Diorang juga nak labur dalam projek-projek baru macam bina bandar, upgrade teknologi dan sama-sama usahakan tenaga hijau macam angin dan solar. Jadi, maksudnya mereka membuat perjanjian perniagaan dan menjadi lebih rapat? Tepat sekali. Sidang kemuncak ni cara untuk merancang masa depan, saling membantu untuk berkembang dan kekal kuat bersama. Okey, faham. Thanks explain sebab bagi senang faham. Bila-bila masa. Bye!